Akademik versus kemahiran. Mana lebih baik untuk lepasan SPM? Adik-adik lepasan SPM, bila tiba masa nak sambung belajar, ramai jadi keliru. Lebih baik ambil akademik atau ambil kemahiran? Jawapan sebenarnya, tiada yang lebih hebat. Yang penting, apa yang sesuai dengan minat, bakat dan masa depan adik-adik. Kalau adik-adik minat belajar teori, nak jadi guru, doktor, jurutera, akauntan, pilihan akademik memang laluan terbaik. Ia perlukan komitmen belajar lebih panjang, tapi peluang kerjaya sangat luas. Tapi kalau adik-adik jenis yang suka buat kerja tangan, suka praktik, suka nampak hasil kerja depan mata, jurusan kemahiran memang sangat bernilai. Aircon, automotif, elektrik, kimpalan, grafik, seni makanan. Semua ini permintaan tinggi. Zaman sekarang, ramai berkemahiran dapat kerja lebih cepat dan pendapatan stabil kerana industri memang kekurangan tenaga mahir. Apa pun yang adik pilih, yang penting pilih ikut minat, bukan ikut kawan dan bukan sebab terpaksa. Yang paling berjaya bukan yang pilih akademik atau kemahiran, tetapi yang berani pilih masa depan mereka sendiri dan konsisten belajar sampai jadi terbaik. Adik-adik yang nak jadikan perniagaan emas sebagai kerjaya sampingan WhatsApp akak sekarang, akak akan bantu terbaik.